Cikgu Salihuddin dilahirkan di Kampung Tebing Tinggi, Jerantut, Pahang pada tanggal 1 Januari 1966. Beliau merupakan cahaya mata kepada Jaafar bin Awang dan Puan Juriah binti Abdullah. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Jerantut pada tahun 1973 hingga 1978 sebelum melanjutkan pengajian di Sekolah Menengah Jerantut. Beliau kemudiannya menyambung pengajian ke peringkat maktab di Maktab Perguruan Teruntung dari 1991 hingga 1993 dan akhirnya melengkapkan ilmunya di peringkat universiti dari di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2000 hingga 2003. Dalam meniti kehidupan, beliau sentiasa didukung oleh isteri tercinta, Puan Siti Salina binti Muhammad Taha, serta menjadi tempat bermanja buat 3 orang puteri kesayangan iaitu Nurul Najihah, Alia Akilah dan Alisha Safia. Kehadiran anak-anak bukan sahaja melengkapkan kebahagiaan, malah turut mengukir kejayaan yang membanggakan. Anak sulung beliau, Nurul Najihah, telah berjaya melanjutkan pelajaran dalam jurusan perakaunan di Universiti Teknologi Mara. Anak kedua iaitu Alia Akilah, kini menuntut ilmu dalam bidang perubatan di Universiti Malaya, manakala anak bongsu, Alisha Safia, kini sedang menempuh pembelajaran di tahun 6 di Skim Mentakap Catin, merupakan pelajar cemerlang di dalam bidang kurikulum dan juga ko-kurikulum. Inilah hasil didikan penuh kasih sayang seorang ayah dan guru yang berdedikasi. Cikgu Salihuddin memulakan perkhidmatan sebagai seorang guru pada tahun 1993. Sekolah pertama yang menjadi saksi permulaan kerjaya beliau ialah Sekolah Kebangsaan LKTP Jengka 21 dari 1 Disember 1993 hingga 31 Disember 2003. Seterusnya, beliau meneruskan perjuangan di Sekolah Kebangsaan Bukit Dinding dari 1 Januari 2004 hingga 31 Disember 2007. Sekolah Kebangsaan Belengu dari 1 Januari 2008 hingga 27 Februari 2016. Dan bermula 1 Mac 2016 sehingga tarikh persaraan beliau pada 1 Januari 2026, beliau telah menabur bakti di sekolah yang kita cintai ini, Sekolah Kebangsaan Mentakap Catin, dengan jawatan terakhir sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Saksikanlah rangkuman detik-detik indah Cikgu Salihuddin sepanjang berkhidmat di SK Mentakap Catin. Di sepanjang perkhidmatan, beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan penting seperti Setiausaha PIBG, Bendahari PIBG, Penyelaras Tahun 6 dan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Kecemerlangan beliau terselah dengan pelbagai anugerah yang telah diterima. Pada tahun 1997, beliau dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ketika berkhidmat di SKLKTP Jengka 21. Pada tahun 2000, beliau menerima APC di SK Bukit Dinding. Seterusnya, pada tahun 2007, APC di SK Belengu. Dan yang terakhir, pada tahun 2024, APC di sekolah kita, SK Mentakap Catin. Cikgu Saleh dikenali dengan ketegasan dalam mendidik, namun di sebalik itu tersimpan hati yang penuh kasih sayang. Beliau bukan sekadar guru, tetapi ayah, sahabat dan pembimbing yang sentiasa prihatin terhadap kebajikan murid. Cikgu Salihuddin meninggalkan kita dengan sebuah pesan yang begitu bermakna, selamat maju jaya buat seluruh warga sekolah. Harapan beliau setelah melangkah ke alam persaraan pula ialah untuk menikmati kehidupan dengan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Beliau turut menitipkan kata-kata hikmah sebagai panduan dan pedoman bersama, berikan yang terbaik, pasti akan kembali yang terbaik kepada kita semula. Terima kasih, Cikgu Salihuddin, atas segala bakti, ilmu dan jasa yang telah ditaburkan sepanjang perkhidmatan.
Selamat bersara, selamat melayari bahtera kehidupan baharu bersama keluarga. Semoga Allah memberkati setiap langkah cikgu. Jasa dan nama cikgu akan sentiasa terpahat indah di sanubari kami.